Selamat datang ke Time Track. Pengembaraan sejarah. Jom bersama kami mengembara ke masa dahulu. Jom. Time Track, pengembaraan sejarah. Menyusuri ciptaan-ciptaan hebat dan ikon budaya yang memberi impak kepada sejarah dunia. Tanpa sejarah, tiadalah hari ini. Ayo, bersama kami belajar dari masa lalu. Di sini, kawan-kawan bolehlah baca tentang sejarah kapal terbang dibina. Untuk pengetahuan semua, kapal terbang dicipta oleh Wright Brothers kerana sifat mereka yang suka mengkaji dan membuat eksperimen. Kerana inilah impian mereka tercapai, iaitu manusia boleh terbang. Kawan-kawan bolehlah cuba jawab soalan di sini ya. Osamu Tezuka merupakan seorang pelukis, juru animasi dan seorang doktor di Jepun. Walaupun beliau seorang doktor di Jepun, beliau tetap meneruskan cita-citanya yang diminati sejak kecil lagi. Di sini terdapat sebuah big book tentang Osamu Tezuka. Di dalamnya terdapat sebuah kisah tentang beliau dari kecil hingga ke akhir hayatnya. Selain itu, kisahnya juga terdapat di papan ini. Aimi, awak biasa dengar tentang rempah ratus. Rempah ratus menjadi satu industri utama pada zaman dahulu. Rempah ratus digunakan untuk perubatan, antiseptik, mata wang dan lain-lain. Sekejap, awak kata rempah ratus untuk mata wang? Pertama kali saya dengar. Ya, Aimi. Pada zaman dahulu, sebelum mereka menggunakan mata wang, mereka menggunakan sistem bata. Untuk maklumat secara terperinci, kawan-kawan bolehlah baca di sini. Wah, nampaknya kita dapat banyak ilmu daripada pameran ini, ya Aimi? Ya, betul Tuan Ajwa. Kawan-kawan di luar sana, jemputlah datang ke Andromeda SK Alam. Sebelum kita berpisah, jom kita lihat gelagat rakan-rakan di pameran ini. Saya, Sofia Ajwa bersama rakan setugas Aini Sofia Azalia dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Alam. Cakna hebat, SKSA hebat.